Zin, aku nak load. Okay bro, bye. Banyak sangat Mr. Zain nak bayar saya ni. Mau setahun punya gaji ni. Itulah harga dia untuk bersihkan nama saya dan company ni. Tapi yang Mr. Zain offer pasal mak saya tu betul kan? Yang tu tak boleh tarik balik tau. Ya betul. Soon after awak agree kontrak ni, saya terus hantar best treatment untuk mak awak dekat kampung. Syarat utama kontrak ini, kedua-dua pihak perlulah bersetuju untuk tidak memupuk perasaan romantik atau jatuh cinta antara satu sama lain sepanjang tempoh kontrak perkahwinan ini. Macam mana orang nak kat dia? Ya Luna, ada apa-apa masalah ke dengan kontrak ni? So lepas habis kontrak ni, apa jadi? Apa jadi? Macam tu lah. Habislah kontrak ni. You are free. So saya sign kat sini? Betul. Aku terima nikah Luna Kamaliah binti Ahmad dengan mas kahwinnya RM20,000 tunai. Terima kasih. Sah. Ha. Sah. Alhamdulillah. Masih tu jumpa lagi nanti. Tak. Luna, ni mama ai. Sorry. Okeylah Zain, Mama nak balik, nak catch my flight tonight dengan my friend. Nak ke London. Oh, bestnya nanti pergi healing ke? Tak, nak jenguk rumah I kat sana dah lama tak pergi. Sekali-sekala kenalah balik. That's why I ajak my friend. Okay, Ma. Take care. Sure. Alright. Okay, Azin, aku rasa nak kena gerak dulu. Kau nak gerak dah? Jumpa esok Okay, jumpa esok bro. Right. Take care. Okeylah Luna, saya rasa macam nak kena gerak dah. Mr. Zain nak gerak dah? Mm-mm. Kita nak pergi mana lepas ni? Bukan kita, saya nak balik rumah. Saya nak makan dan tidur. Saya gerak dulu Jumpa esok kat office. Okay? Okay. Alright. Menyampai? At least bawa lah aku pergi makan ke apa?